Pengguna Audi TT, kalau kau tak sayang duit korang, kau boleh scroll je video ni atas. Kau tak payah tunggu, kau swipe je, okey? Swipe. Swipe. Tapi sebelum tu, kau like, kau follow, share, tekan button save dia. Jangan lupa, okey? Start. Bergoyang, shoot. So cerita dia hari ni aku dah sebiji Audi TT MK2. Okey, kalau MK2 ni kau tengok enjin dia sama macam enjin Mark 5. Owner cakap kereta dia, bang, kereta saya ni dah teruk sangat lah, berancai sangat. Okay, tak apa, abang datang kita check. So bila dia datang, aku tengok memang berancai. Sini. Bye, pakai kabel tie, bye. Kabel tie. Lepas tu kau tengok ni. Ni kau nak tarik pakai apa? Ha, macam ni. And the best part is kau nak tengok ni. Benda paling aku pantang sekali. Main pakai kai gantutan siap. Aduh, aku tak boleh brain benda ni. So jangan risau. Kita akan check kereta ni, kita akan make sure kereta ni kembali sihat dan function. So kereta pun aku dah naik ke atas rem. Jom sini aku belanja korang kat Upa. Apa Upa bawah dia ni? Ni kata ni. Ni oil sum dia. Ada leaking. Ni pun kita dah lap dah sikit. Nampak? Ada leaking. Ni kata ni. Ni kata tu. Bai, pakai clip pipe ni bai. Dekat dashboard boot. Steady. Ini paling steady. And satu lagi kau tengok sini. Mechatronic. Mechatronic gasket dia dah leaking. So ni semua punca-punca lah ni. Bila dia leaking, kita tak perasan, minyak gearbox makin lama makin kurang, tu jahanam mekan kau tu. Ni kau tengok ni, exhaust belakang ni. Dust cover dengan bump stopper dah pecah dah. Nampak bump stopper dah pecah dah, tak ada apa dah. Kiri kanan pula tu. Macam mana exhaust tak cepat rosak kalau macam gini? Aduh. So untuk pengguna-pengguna kereta kat luar sana, tolong stop dera kereta korang ni. Korang tolonglah stop, sebab kereta korang ni kalau kau jaga dengan baik, dia akan berkhidmat dengan baik. And sebagai pengusaha workshop yang kat luar sana, korang-korang kalau kereta datang tukar minyak hitam ke apa, janganlah sekadar kau jack buang minyak hitam kau belah. Tak janganlah. Kau buat full checking, bagi tahu kau owner, bang kereta ni rosak, ni rosak, ni rosak, ni rosak. At least kita dah inform and owner pun alert. Tak jadi macam kereta ni. Dah tukar minyak hitam tempat lain bagai-bagai tapi tak ada apa-apa. Oh, kereta semua okey, kereta semua okey. Tapi lalas berancai baik. Okey guys, so macam biasa kalau korang ada masalah dengan kereta konti, korang boleh datang kat Vox Minute Garage Seksyen 16 Alam. Tak tahu nak datang macam biasa, pergi kat Bayu tekan ni. Confirm korang sampai. And satu lagi macam biasa guys, nak pakai kereta laju, maintenance kena padu.